Nama pun memang power, seolah-olah selepas makan suplemen ni, lemak kita tu boleh terbakar sendiri. Kebanyakan fat burners ni mengandungi kombinasi yang sama sahaja, contohnya ada kafein, green tea extract dan juga L-carnitine. Usually apa yang anda akan rasa selepas makan fat burner ni, anda akan rasa jantung berdebar-debar, anda akan rasa berpeluh, rasa bertenaga dan juga kurang selera makan sikit. Tetapi berpeluh tu bukan bermaksud yang lemak anda sedang terbakar. Kalau berpeluh tu maksudnya lemak kita sedang terbakar, baik kita tutup kipas dan aircon je. Mostly selepas kita makan fat burners ni, berat kita memang akan turun sikit, tapi mainly disebabkan oleh ayam. Disebabkan dia banyak menggunakan kafein, dan kafein ada diuretic effect ataupun menyebabkan kita kencing, berat badan kita memang akan turun sedikit. Fat loss yang sebenar masih bergantung kepada benda-benda yang basic, contoh berada pada kalori defisit secara konsisten. Kalau anda makan 2,800 kalori sehari, tetapi badan anda hanya memerlukan 2,000 kalori, satu kapsul fat burner ni tidak akan menyelamatkan 800 kalori yang lebihan tu. Yang paling saya risau adalah selepas makan fat burner punya suplemen ni, dia boleh mengganggu tidur kita. Kalau anda betul-betul nak turunkan berat badan, fokus kepada benda-benda yang basic, contohnya berada pada kalori defisit, dapatkan protein yang tinggi, cukupkan steps anda dan paling penting dapatkan tidur yang cukup.